Pembahagian najis. Najis secara umumnya dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Iaitu najis ringan, najis pertengahan dan najis berat. Okey, yang pertama najis mukhaffafah ni adalah najis daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang masih belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali susu ibunya sahaja. Tak termasuk anak ataupun bayi perempuan. Cara menyucikan memadai dengan hanya memercikkan sahaja air ke atas najis tersebut sehingga rata. Manakala najis yang kedua, najis pertengahan adalah najis mutawassithah. Satu najis pertengahan ialah daripada najis mukhaffafah dan mughallazah seperti darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi, bangkai, mazi, cecair memabukkan, susu dan mani binatang yang tidak halal dimakan. Secara asasnya najis mutawassithah ni adalah najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Cara menyucikannya mudah sahaja. Hendaklah dicuci dengan air mutlak dengan menghilangkan 3 perkara seperti berikut: hilang warnanya, hilang baunya dan hilang rasanya. Ketiga-tiganya hendaklah dihilangkan, tetapi sekiranya setelah diusahakan dengan bersungguh-sungguh masih tidak hilang, maka tidaklah diwajibkan meneruskannya lagi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerhati seseorang kecuali sekadar yang termampu olehnya. Okey, najis yang ketiga adalah najis mughallazah, yang najis berat, iaitu najis babi dan anjing. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua-dua binatang tersebut seperti tahi, kencing, daging, kulit dan sebagainya dikira sebagai najis mughallazah. Ini termasuk juga anak yang lahir daripada salah satu daripadanya, maknanya kecukanlah. Cara menyucikan apabila seseorang terkena tahi ataupun tersentuh kulit binatang tersebut, hendaklah ia membasuhkannya sebanyak 7 kali, dan salah satu daripada 7 basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Sebelum itu hendaklah dihilangkan 3 perkara sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, iaitu warna, bau dan rasanya. Bersihkan dulu dan kemudian kita basuh dengan air tanah dan disertai dengan 6 kali air bersih. Air tanah tu pastikan tanah tu adalah tanah daripada tempat yang bersih lah, tidak dicampur dengan najis. Menyentuh anjing dan babi, menyentuh kulit anjing yang kering dengan tangan yang kering tidak dikira najis. Apabila salah satunya basah, maka dikira najis. Tetapi hal ini berbeza dengan babi. Kulit babi yang disentuh tetap dikira najis walaupun kering.